punca jerawat muka, blackhead dan juga whitehead ni sebenarnya lebih kurang sama, iaitu lebihan minyak pada kulit, sel kulit mati yang susah nak tanggal dan juga pori yang tersumbat. Bila minyak bercampur pula dengan sel kulit mati dan juga peluh, benda ni boleh menyebabkan pori dekat muka ni tersumbat. Bila tersumbat, ada bakteria, itulah yang akan menyebabkan blackhead, dan paling teruk bila meradang, dia akan jadi jerawat. Tak semua pencuci muka yang sebenarnya boleh menyelesaikan masalah tersebut. Korang wajib pakai pencuci muka daripada Washu. Ramuan dalam pencuci muka ni bukan biasa, dia ada succinic acid, lepas tu ada witch hazel, ada capryloil glycine, cantella extract, pentanol, allantoin. Semua ni membantu menyelesaikan punca masalah, iaitu lebihan minyak dekat kulit, sel kulit mati yang susah nak tertanggal daripada kulit, pori yang tersumbat dan juga bakteria itu sendiri. Jadi kalau korang ada masalah breakout teruk, muka berminyak, whitehead, blackhead, sangatlah sesuai untuk pakai pencuci muka Washu ni. Check dekat beg kuning sekarang, ada promo istimewa untuk anda semua.